Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Guru Besar, Barisan Guru Penolong Kanan, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru cemerlang dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk cara-cara menjaga kesihatan. Kesihatan merupakan aset atau anugerah yang terlalu tinggi nilainya kepada setiap individu. Amalan pemakanan yang sihat dapat mengelakkan penyakit yang berbahaya seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, selain itu, kita juga hendaklah bersenam dalam masa setengah jam, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Semasa bersenam, lemak akan dibakar dan peluh daripada badan kita akan keluar bersama-sama kotoran yang boleh menyebabkan penyakit. Di samping itu, kebersihan tubuh badan merupakan satu daripada punca kesihatan seseorang individu. Kita hendaklah menjaga kebersihan kulit, rambut, kuku, gigi, tempat kediaman dan pakaian. Hadirin yang saya hormati, kita sewajarnya mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang masa. Kita tidak boleh merokok, minum arak, menagih dada jika mahu hidup yang sempurna dan bahagia. Kesimpulannya, kita mestilah menjaga tempat tinggal kita agar sentiasa bersih. Oleh sebab itu, kita wajarlah menghindarkan pembiakan lalat, tikus dan lipas yang boleh membawa pelbagai penyakit yang mengancam kesihatan kita. Justeru, marilah kita berganding bahu untuk menjaga kesihatan diri. Sekian, terima kasih.